Bayangkan, hanya dengan satu pengumuman daripada kerajaan, duit yang kita simpan bertahun-tahun jadi tak bernilai dalam sekelip mata. Itulah yang berlaku di India pada 8 November 2016. Bank Negara India mengumumkan bahawa duit kertas RM500 dan RM1,000 tidak lagi sah digunakan. Dalam masa beberapa jam, jutaan rakyat panik. Duit yang mereka simpan sama nilainya dengan tisu tandas. Nilai setiap keping RM500 bersamaan hanya sekitar 25 duit Malaysia dan RM1,000 cuma RM50 je. Jumlah kecil, tapi itulah wang yang disimpan oleh kebanyakan rakyat biasa. Ramai yang kehilangan simpanan bukan kerana rompakan, tetapi kerana keputusan kerajaan. Langkah itu sebenarnya diambil untuk membenteras rasuah dan cukai haram. Namun, kesannya rakyat biasa yang simpan duit tunai menjadi mangsa. Mereka hanya ada dua pilihan, serahkan duit lama kepada kerajaan atau biarkan kekayaan mereka hilang nilai kesemuanya. Dari peristiwa itu, ada dua pengajaran besar yang kita boleh belajar. Yang pertamanya, nilai duit kertas bergantung sepenuhnya kepada jaminan kerajaan. Tanpa jaminan itu, sekeping kertas hanyalah sekeping kertas. Nilainya boleh jatuh kosong bila-bila masa je. Yang kedua, kekayaan dalam bentuk duit kertas boleh dirampas. Kerajaan tahu berapa banyak duit yang kita ada dan dengan satu pengumuman je, semua itu boleh hilang nilai. Sama seperti yang berlaku di India. Sebab itu, kalau mahu kawal kekayaan sepenuhnya, kita perlukan aset yang berdiri atas nilainya sendiri, iaitu emas. Emas tidak bergantung pada kerajaan. Tiada siapa boleh batalkan nilainya. Tak ada tarikh luput, tak ada risiko beku. Ia diterima di mana-mana je pada bila-bila masa sejak beribu tahun dulu. Pakar kewangan Tuan Azizi Ali juga menasihatkan simpanlah sekurang-kurangnya 10% daripada kekayaan kita dalam bentuk emas sebagai insurans kekayaan, sebagai tali hayat terakhir ketika krisis datang tanpa amaran. Kerana sejarah sudah membuktikan bila duit gagal, emas tetap bertahan. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang simpanan emas. Emas, pasport kekayaan kita semua.